Daging selamanya. Betul. Berapa lama nak masak ni? Kacau saja, Ma. Mari. Saya suka. Kamu lapar ya? Nah, makan? Sila. Kalaulah boleh makan betul-betul. Macam pula aku suka. Apa itu? Hai. Korang buat apa ni? Haya. Kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemas sikit-sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, nak puasa. Sudah mau puasa ke? Saya sedih. Sudah tak boleh makan. Macam mana Kenapa ni? pula? Kau bukan puasa. Makan je lah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Makan sama saya. Saya pun tak puasa. Betul juga. Kita orang ada bawa ni. Taruh sini. Sekejapnya. Ambillah. Banyak ni. Nah, Apa tu? Ais kepal. Kuih dapat kat surau tadi. Jom makan. Besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay! Makan! Kau ni Fizi. Bacalah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Makan! Isan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama aja azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Kawan-kawan, malam ni dah mula tarawih. Semua pergi ke? Mestilah. Tarawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak ada tempat. Betul tak? Betul. Alah, macamlah kau pergi. Murid ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. 1 bulan puasa, 1 bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu sawma wadin an adai fardi syahri Ramadan
puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan. Macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya. Upah dan karusnya selalu ingatkan. Kawan-kawan, apa itu? Niat. Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada, ramai. Semua pun dah balik sebab nak pergi awal ke surau. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Pak. Agak. Gurau je. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam. Lagi nampak cantik. Tapi tak ramai orang pun. Apa berita segat kat sini? Jom ambil wuduk. Dah ramai orang rupanya. Bersesatlah kita. Sini. Hai Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunatan tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyamar udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala.
Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur, penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Nak ke mana tu? Nak pergi main. Tak boleh ke duduk rumah? Panas terik kat luar tu. Nanti balik penat melepek. Tak tahan nak puasa. Itu dulu. Sekarang kita orang dah kuat. Yelah tu. Wah, penuh lengan. Nak main lempar getah lah ni. Betul. Mimi, Cepat. Anak raksasa. Kenapa tak puasa? Habislah. Nanti lu punya Tuhan lah marah. Aku demam lah. Ni baru nak baik. Kau pula Fizi, kenapa tak puasa? Tadi aku puasa. Lepas tu rasa macam tak sihat. Aku pun buka puasa. Macam tu pun boleh? Boleh kalau betul sakit. Jangan nak menipu, pura-pura sakit. Tuhan tahu. Seeloknya kita cuba puasa juga. Sayang kalau tinggal puasa. Faham? Faham, Opah. Kau rasa Fizi pura-pura sakit ke tadi? Hanya Tuhan yang tahu. Betul. Atuk! Iya. Atuk buat apa ni? Alah, Atuk nak asah pisau-pisau ni.
Semuanya dah tumpul. Asal untuk apa? Hai, ni kan dah nak raya. Tak ingat ke? Tiap-tiap tahun Atuk buat. Tahu. Atuk nak potong batang bulu untuk buat lemak raya kan? Betul. Tapi tahun ni tak perlu cari buluh. Sebab Atuk tak buat lemang. Alah, dah tak ada lemang. Tak apa. Kita buat benda lain. Benda apa pula? Buat rendang. Baru tahu. Takkan tu je tu. Ada lagi. Cuy, jadi nanti kita orang bawa bekal. Bekal? Akak, besok bungkuskan 3 nasi lemak dengan air sirap sekali. Untuk apa? Nak makan lah. Nak bekal lah. Tak ingat ke puasa? Alah. Hai, apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Besok, Atuk minta kita orang tolong dia. Boleh kan, apa? Boleh. Memang tiap-tiap kali nak raya, kau orang yang tolong Atuk cari bulu. Tapi apa? Cari bulu yang sedang-sedang untuk kita. Bila bakal lemah nanti, cepat je masak dan sama rata. Tapi kita orang bukan nak cari bulu. Datuk nak cari apa? Semua sedia? Sedia. Menangnya Mail. Yeay! Tengok. Aku menang. Tengok ni. Apa tu? Apa itu, Hasan? Kenapa ni? Ikan ni mahal tau. Banyak cantik. Saya suka. Memanglah cantik. Daddy aku hadiahkan. Kecilnya hadiah kau. Kecil-kecil pun hebat tau. Korang mana ada? Apa ni hebatnya? Yalah. Hebat cantik lah. Apa bising-bising ni? Tu ikan isan. Oh, ikan ni. Seekor je. Korang tengok ni Kenapa tu, Main? Cermin. Ikan gaduh. Wah, saya makan ikan tu. Tunggu dia. Apa ni, Main? Lagilah. 2 kali tengok, RM1. Alah. Apa Main? Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengok kat rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apalah Mail, kita sudah tak dapat tengok. Ada nampak isan tak? Tu? Intan payung! Tunggu! Cepatlah, Fizi. Mana nak dapat ikan macam tu Pergi je pasar. Banyak. Iya, banyak. Jom Ipin, kita bagi tahu Akak. Sabar, Ipin. Ya Kak, saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Lu tipu. Tak baik tau.
Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apa lah, Mak? Apa? Cepatlah cakap. Akak, esok pergi pasar tak? Tak. Huh? Kenapa? Esok kan sekolah? Oh, sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Taklah, gurau je. Habis, bila akak pergi pasar? Hujung minggu. Ikut. Akak nak pergi pasar. Yelah. Satu barang satu ringgit. Satu barang satu ringgit. Satu barang satu ringgit. Satu barang satu ringgit. Ipin. Dek, ayam. Mari. Ini berapa? Sekilo RM12. Nak setengah kilo ke? Akak beli ikan. Ikan? Kat kedai tu. Ni tak nak? Tak nak ikan. Yelah. Apa ya, pakcik? Murah, banyak murah. Mana satu ni? Murah, banyak murah. Aunty. Bagi ikan ni sekilo? Ikan keli, Kak. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan. Ikan tu hidup. Ini ikan, Kak. Kenapa? Apa lanti tu? Jual ikan pun tak tahu nama ikan. Betul. Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laka. Bukan. Ikan yang boleh laga-laga tu. Ya loh, ikan laka lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo? Ikan ini enggak? Pin, tu. Sekejap, Bagi. Mau ikan apa? Ini setengah kilo. Oi! Buah kacang je. Ini duitnya ya. Buat malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Tapi Mail cakap. Mail. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Opa, macam mana ni? Betul cakap akak engkau. Bahaya. Tapi, kalau pergi dengan Atuk, tak apa.
Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Atuk tahu tak? Tak. Isan ada ikan baru. Cantik. Jadi, Mari pergi sungai tangkap ikan. tengah-tengah hari buta ni kau nak tangkap ikan. Ipin, jom. Mana ikan? Sabarlah, Meme. Sampah lagi. Mael, mana ikan? Lama lagi kak? Jangan bising, nanti ikan lari. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Kawan-kawan. Alah. Ipin. Tak ajak pun. Dah korang tak ada kat rumah? Ya loh, Opa cakap lu orang pergi pasar beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Korang datang ni dengan siapa? Mael, dia yang ajak. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor 1. Ada beritahu mak bapak? Ada? Ada? Tak. Is. Dah salah tu. Nombor 2. Kena ada orang dewasa temankan. Macam kita orang atau temankan. Nombor 3. Ada lagi. Kenalah ada umpan. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Mari kita pancing. Mael, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Apa yang betul? Atuk. Tahu pun. Sungai ni ui. Besar ni. Tarik lagi tu. Tarik lagi tu. Wah, besarnya. Dekat dalam bauti tu. Tapi kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan laga. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Ikan laga mana ada orang pancing? Guna ni. Apa ni? Oh, saya tahu. Mama saya guna buat kopi. Tapi kecilnya. Kopi? Itu tapis lah, Meme. Ini tangguk. Apa lagi tu? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Nak pergi mana tu? Ikut tu. Ada katak. Tengok tu. Ada buih-buih. Itu tandanya ada ikan lagi. Oh, macam tu ke? Banyaknya buih. Tu, ada buih lagi. Tu lagi buih. Itu dulu katak. Tapi, mana ikannya? Ya loh, mana tu? Macam Aisan punya. Ni kau punya. Wah, merah. Banyak om. Saya suka. Biru, cantiknya. Saya suka juga.
Aku punya lagi cantik. Buat 3 ikan laga. Ini kan saya punya. Meme ambil ni. Ini Meme punya. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Laga ikan. Meme, kenapa masam je ni? Saya tak suka ini ikan. Tak ada warna. Ambil balik. Ish, ini kan ikan betina. Sesuailah untuk Meme yang comel. Ha? Ya, Kak? Iya. Upin, Ipin, tunggu! Tengok ni. Wah, cantiknya. Ikan ni lah yang kita orang nak. Ikan laga. Kalau goreng pun sedap ni. Nak goreng yang ni. Bukalah. Bertuah punya budak. Semakin memancing tadi. Ikan goreng dah siap. Nah, Sedapnya. Pandailah Kak masak. Opah, telah ambilkan yang tu. Nah, Ipin nak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. lagi sedap dari ayam goreng kan? Betul. Tak betul. Ayam goreng tetap sedap. Mulut penuh jangan cakap. Ikan sungai memang sedap. Lebih-lebih lagi yang baru tangkap. Segar dan rasanya pun manis. Lain kali, pergi ikut atuk mancing lagi. Atuk! Upin! Ipin! Mana ikan atuk? Jadi berasa, Atuk. Dua, tiga, separ raga. Mari main laga-laga. Okey. Yeay, mari laga-laga. Jadi, ku lawan kau punya. Jom. Jadi, kau dah kalah. Alah. Sudah. Jangan laga-laga. Nanti ikan mati. Tunggu! Hai Fizi. Ihsan. Oh, main laga-laga ikan. Aku pun nak main. Mana ikan kau? Aku main laga-laga guna cermin. Tengok-tengok dah mati. Tak apa, aku ada jual. RM2. Kan saya sudah cakap. Jangan main laga-laga. Tak mau dengar? Tak nak mainlah laga-laga. Nanti mati. Wah, cantiknya bekas. Mana kamu dapat? Cantiknya bekas. Yelah. Budak-budak ni. Upin! Ipin! Cepat. Wah, seronoknya. Banyak buku baru. Aku sebuah buku. Macam menari je baca. Aku sebuah buku. Penatnya duduk dalam kotak.
Sikit lagi. Rimas. Betul. Gelap pula tu. Cantiknya rumah baru kita. Luas dan kemas. Ada nama lah. Apa nama dia? Perpustakaan Ilmu. Kawan-kawan, keluarlah. Tengok rumah baru kita ni. Cepatlah. Selamat ke kat luar tu? Jangan takut. Selamat. Janji, jom. Tolong saya. Jangan marah. Ini rumah baru kita. Kenapa? Tak percaya ke? Dah tengok, percayalah. Besar betul. Bersih pula tu. Langsung tak ada abu. Rak ni pun kukuh. Tak goyang-goyang. Halo, saya suka. Ini apa tu? Shh, dengar. Makin dekat. Tolong saya main. Itulah, kita bising sangat. Dah ada orang dengar. Kat perpustakaan mana boleh bising. Kita kena senyap. Dah sampai. Siapalah yang buka kotak buku ni? Dah tu, dibiarnya buku-buku ni berselerak. Tak reti nak susun elok-elok kat rak. Aku sebuah buku ABC. Aku sebuah buku 1, 2, 3. Oh, masa untuk buka. Selamat datang. Wah, masa. Ui, ramainya. Habis kita. Saya suka. Nanti ramai orang baca saya. Dia orang datang. Ya? Perpustakaan ini akan ditutup sebentar lagi. Terima kasih akan kunjungan anda. Bacalah buku di Perpustakaan Ilmu. Membaca jambatan ilmu. Sila datang lagi. Ding, ding, ding. Bang, pinjam ya. Apa yang seronok sangat ni? Tadi ada seorang budak baca aku 2-3 kali. Dia seronok baca huruf-huruf yang cantik dan berwarna-warni. Dia suruh mak dia belikan buku aku ni. Aku pun ada budak tu suka baca nombor dalam buku aku. Dia nak pinjam aku. Tapi tak boleh sebab pustakawan belum cap lagi. Dia pun menangislah. Kesian. Bertuahnya dapat berbakti pada manusia. Aku belum seorang pun baca lagi.
kami juga. Tengok ni. Ish, kau dah koyak. Kenapa? Itu budak-budak nakal. Koyaklah. Tengok. Tengok. Ini lagi. Sayangnya, diorang ni memang tak hargai buku. Tengok tumpuk ni. Ada ke budak tu tidur? Buat aku jadi bantal. Ini ayo dia. Aku pun ada. Tumpuk-tumpuk coklat. Puas aku. Ish, dalam perpustakaan mana boleh makan dan minum? Betul. Tolong! Tolong saya! Tolong! Saya tak mahu kena buang! Buku koyak, buku diconteng, buku kotor, buku buruk. Semua dah tak boleh dibaca. Ini elok lagi. Kawan! Kenapa ni? Atong nak dibuang. Ya, pustakawan tu nak buang. Buku yang diconteng, dikoyak, yang kotor dan sudah buruk. Sama macam korang. Selamatkan korang. Betul tu. Macam mana? Aku tahu. Mari kita tanya si Arif. Si Arif yang mana? Ensiklopedia lah. Berapa? Mesti buku ni tak ada orang baca. Atuk! Mana Atuk ni? Atuk! Dia tidur agaknya. Siapa yang kacau Atuk tidur ni? Uping! Banyaknya hapuk. Biasalah. Dah lama terbiar. Orang dah tak baca buku. Sekarang semua maklumat, cerita, berita dari seluruh dunia boleh cari di internet je. Betul. Korang buat apa kat sini? Kita orang ada masalah sikit. Diorang ada kerosakan tapi tak tahu nak buat apa.
Ensiklopedia kan pandai. Mesti ada jawapan. Betul tu, betul. Cara nak baiki buku yang rosak. Macam tu. Kita perlukan alat tulis. Perpustakaan ni besar. Mana kita nak cari? Tekanlah saya. Peta segala ceruk bangunan. Hai buku peta. Tunjuk kami mana ada alat-alat tulis. Tu dia. Canggih. Mestilah. Ini kan peta ros. Kita orang pergi sini, Mak Eda Susanti ke sini. Ihsan dan Fizi di sini. Jaji tunggu sini. Saya mau pergi juga. Tak boleh. Kau dah koyak. Nanti habis muka surat kau berterabur. Betul. Mari kita pergi. Jom Ihsan. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Bulan bersinar, hari berganti, minggu bertukar, supaya kita insaf dan sedar. Lagu apa tu? Tak pernah dengar orang nyanyi macam tu. Itu namanya syair. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Itu seloka. Jika diri mengenal syariat, pasti hayatnya menjadi berkat. Sedap ni dengar. Gurindam. Siapa tu? Itulah sastrawan negara, Datuk Dr. Zurina Hassan. Bagaimana tidak diikat, kait-kait dengan durinya. Bagaimana tidak diingat, orang baik dengan budinya. Itu betul. Marvelous. Lah, banyak muka surat dah hilang. Dah kena koyak. Kesian. Bertampal-tampal. Jangan bisinglah. Kenapa? Buku ni dah koyak. Banyak muka surat yang hilang. Dah kita orang tak tahu ceritanya tamat macam mana. Masukkan buku tu dalam tong. Tapi sayang, kan boleh lekatkan balik guna selotip? Boleh kalau muka suratnya ada. Ini dah tak ada. Ya tak ya juga. Cikgu, buku ni akan ke mana? Akan dikita semula. Maksudnya diproses menjadi barang baru. Kawan-kawan kena jaga dan hargai buku. Betul
Betul. Kerana buku adalah jambatan ilmu. Sama dengan tepat bukan sama ke? Baiklah murid-murid, buat latihan muka surat 28. Cikgu nak tengok, esok siap. Baik, cikgu. Bangun! Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Balik! Petang ni jumpa dekat tempat biasa ya? Jangan tahu lah. Yelah, mesti datang. Tempat biasa. Jangan lambat pula. Buat kerja sekolah dulu. Ya, Milia cantik. Bolehlah. Terima kasih. Sama-sama. Sama, Dewi. Jomlah balik. Jom. Korang jangan lupa tau. Okey. Kita nak main apa hari ni? Kita main balik pipa lah. Fizi, tunggu aku. Akak. Surat apa tu? Akak dapat surat you. Ini bil elektrik lah. Banyak ni kena bayar. Kenapa banyak, Kak? Sebab kita banyak guna elektrik. Jadi sekarang kau berdua kena jimat. Kita orang pula. Ish, ni kalau opah tahu, mesti dia pengsan. Kesian opah tahu. Kenapa ni? Akak ni asyik suruh jimat. Lepas tu dia kata opah mesti pengsan. Ha? Ni opah. Ha? Opah. Banyaknya. Kan akak dah cakap. Opah, kenapa ni opah? Kenapa ni? Kenapa boleh banyak ni? Macam mana nak bayar? Ni semua korang punya pasal lah ni. Akak pun sama. Intan payung. Oh, intan payung. Mana ni? Apa ni? Kayu. Korang nak balik ke? Mana korang lah? Tadi. Marilah dekat. Siapa ni RM2. Ni mesti Mael. Salah. Tu bukan aku. Cari lain. Mana ni? Ijat. Kau jadi? Tak nak. Kau jadilah Ijat. Jadilah Ijat. Aku kena balik. Nak buat kerja sekolah. Mana hati Ijat? Kau jadilah dulu. Alah sikit je. Malam ni boleh buat. Kita orang pun tak buat lagi. Betul. Nak lari lah tu. Biarlah dia balik. Hai San, kau jadi? Tadi tu kan. Senang. Ambil. Penatnya. Seronok kan main tadi? Tapi Ijat lari. Esok kita ajak Mimi main. Boleh kenakan dia. Baru balik. Kerja sekolah dah siap?
Belum. Isan kata sikit je. Malam nanti boleh buat. Sukalah lambat-lambatkan kerja. Tak siap nanti baru tahu. Pergi mandi cepat. Sekarang ada cerita tu kan? Alah. Mari tengok. Penuh nasihat dan teladan inilah pada zaman dahulu. Itu rumah kita lah. Semua lampu tu buka. Kita kena belajar berjimat elektrik. Bertuah punya budak. Hei, bangun-bangun. Akak baru je cakap tadi. Kena jimat elektrik. Ini tak, kipas bilik tak tutup, TV terbuka. Apa nak jadi dengan korang ni? Yelah. Akak tutupkanlah. Kuatnya. Akak, tunggu sampai kita orang siap ni. Tak nak. Akak dah siap kerja akak. Bye. Tak apa. Aku ada. Banyaknya soalan. Isan kata sikit. Macam mana nak siap ni? Oh, senang je ni. Sekejap ya. Macam ni. Kenapa ni? Akak, bukalah lampu. Jangan main-main. Kita orang nak buat kerja sekolah ni. Akak? Akak! Takutlah. Gelap. Ish, kau ni macam budak kecil. Akak ni jahat. Tutup-tutup lampu pula. Mari kita buka. Ya. Pegang kursi ni. Tak ada apa-apa pun. Cuba buka TV. Cuba aku. Mana ni? Tak boleh pun. Akak. Opa. Opa. Apalah kak ni? Terkejut? Kesian. Lah, habis basah. Gelapnya. Satu kampung tak ada elektrik ni. Kenapa tak ada lampu ni? Bil elektrik dah dibayar. Takkan kena potong. Tak, Opa. Satu kampung gelap. Sebab hujan agaknya. Iyalah. Ros, nyalakan lilin. Wah, nak buat. Ish, tak boleh. Bahaya. Jangan. Nak buat apa ni kak?
Nah, siapkan kerja sekolah cepat. Alah, tak payah buatlah kak. Gelap. Banyak songeh kau. Buat. Tengok kau berdua ni, teringat opah zaman dulu-dulu. Masa tu susah. Tak ada elektrik. Semua orang pakai pelita. Lilin pun tak ada. Bila minyak habis, pelita pun padam. Satu rumah gelap. Dah tak boleh buat kerja sekolah. Sebab itulah kena buat kerja siang-siang. Dah, buat cepat. Opah nak masuk dulu. Dah, pergi tidur. Kejaplah kak. Macam mana kau buat tu? Upin, cuba teka. Gajah. Ini angsa. Tengok ni. Teka buat anak. Apa tu? Alah, dah habis. Dah, mari tidur. Kakak, takut. Tak ada apa-apa. Rupa-rupanya Upah. Upah baru habis mayang masa tu. Kak Rus takut sampai demam. Tapi kita orang tak ada apa-apa pun. Seronok je main bayang-bayang. Nenek aku kata tak baik main bayang-bayang. Nanti bayang-bayang hilang. Habislah kau. Iya ke? Alah, nenek kau cakap je. Dia tak nak kau main api. Terbakar rumah nanti kan bahaya. Betul tu. Masa tak ada lampu tu, aku tengah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Didi. Nah, minum ni. Minum perlahan. Macam mana? Sakit lagi. Lepas tu, Didi aku menggumpalkan nasi. Telan. Lepas tu apa jadi? Dah lega, aku sambunglah makan. Apalah kau ni, San? Itulah. Makan jangan gelojo. Janji aku kenyang. Korang tahu tak? Bila tak ada lampu, inilah peluang untuk aku. Banyaknya. Mak nak beli RM2. Nak beli? Murah ni. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Seronoknya bercerita. Mesti semua dah siap kerja sekolah kan? San, kumpulkan. Kerja sekolah. Adakah cikgu? Ada. Sudah siap, cikgu? Siap. Yang dah siap, bagi cikgu. Terima kasih.
Nah, cikgu. Bagus. Yang lain? Mana kerja sekolah kamu? Mail. Mana kamu? Cikgu tak tahu ke? Malam tadi, satu kampung tak ada lampu. Betul tu. Saya pun tak dapat buat. Saya nak buat. Tapi, tak jumpa lilin. Jadi, macam mana kawan-kawan kamu ni boleh buat? Yalah, macam mana? Adalah. Murid-murid, lain kali buat kerja sekolah dulu. Buat siang-siang. Lepas tu, baru pergi main. Macam saya. Yang lain? Apa kamu buat? Yalah, cikgu. Tak boleh, tak ada lampu lah, cikgu. Lampu tak ada, cikgu. Ada petik. Tak nampak gelap. Betul, cikgu. Tak sempat buat. Saya pensel dengan buku pun. Banyak susah, cikgu. Saya juga. Sibuk je. Dah puas bising? Dah, cikgu. Turun. Yang belum siap tu, siapkan sekarang. Hari ni, buat muka surat 29 dan 30. Baik, cikgu. Saya buat sekarang. Upin, cepatlah. Nak pergi main ni. Kau dah siap? Biasalah. Ipin kan pandai. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Padam ke? 64. 1 tambah 4. 5. Baru betul. Bagus. Jom sambung main. Main? Tengok jam tu dah pukul berapa? Dah lewat kan? Alah, baru pukul 10. Kita orang tak ngantuk lagi. Tu dah menguap. Pergi tidur. Yelah. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Level unlock. Ipin, bangun. Mari kita main. Cepat. Menang! Lupalah aku. Shh, jangan bersing. Nanti akak dengar. Dah menang. Jom tidur. Alah, mainlah lagi. Ada satu orang jahat yang kita kena lawan. Nak menang dah ni. Cepat. Menang lagi. Baru boleh tidur. Ish, ngantuknya. Ipin! Apa biar jam tu berbunyi? Tutup cepat! Bisinglah! Amboi,
tak bangun lagi. Jaga korang. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka pakai bak. Upin, Ipin. Apa sudah jadi? Besar kamu semua. Tak naklah. Alah. Aku punya lagi hebat. Selamat pagi semua. Itu Ipin ke? Apa hal ni? Lain macam je. Kenapa ni? Mata korang macam panda. Yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak tidur. Korang main apa? Kita orang dah habis main strawberry boy. Semua orang jahat kita orang dah kalahkan. Akhirnya kita menang. Ketua dia yang paling susah tu, korang dah kalahkan. Biar betul. Iya. Senang je kita orang kalahkan. Wow! 2-3 kuil lepas. Ipin sangat hebat. Marvelous. Ajarlah. Macam mana nak kalahkan orang jahat tu? Aku dah lama main. Tak menang-menang. Tak hebatlah kau. Diamlah. Nantilah sekarang. Haiya, sudah tidur. Ngantuk sangat ni. Biarlah dia penat. Selamat pagi murid-murid. Cikgu datang. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Jangan duduk dulu. Kenapa? Keluarkan kerja sekolah. Letak atas meja. Cikgu nak periksa. Bagus, Mini. Apa sal kosong je? 2-3 kura-kura. Saya lupa ada kerja. Berdiri. Jangan duduk. Alah. Bagus. Devi pun. Mana ni? Tak ada pula. Buku saya tertinggal, cikgu. Terus berdiri. Ish. Kesian. Nasib baik aku bawa. Buku masakan Ros? Itulah. Tak tidur punya pasal. Kenapa tak tidur? Korang main game, cikgu. Sebab itulah. Wah, ini tak bagus. Nak main game boleh, tapi disiplinkan diri. Jangan sampai tak tidur, nanti sakit. Murid-murid perlukan tidur dan rehat yang cukup. Ingat tu ya. Baik, cikgu. Nak tinggal bersih-bersih tau. Tata. Balik dulu. Tata.
Ipin. Jangan tidur. Kasih lap cepat. Lepas ni saya bawa pergi tangkap serangga. Buat apa? Cikgu suruh bawa besok. Sudah lupa ke? Nak pergi tangkap serangga ke? Tak naklah. Penat sangat. Aku pun ngantuk lagi. Kita tidurlah dulu. Amboi, senangnya hati baring-baring. Cuba pergi salin baju. Boleh tak? Kak, pinjam tu? Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu. Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Kita orang janji tak buat lagi. Kan Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan akak? Jangan mimpi. Ipin! Tolong! Api! Tolong! Korang, mari sini! Sini cepat! Aduh! Padam sana tu! Baik! Cepat! Mana air? Datang ni, datang! Kat situ! Okey! Depan aku! Atuk, kenapa ambil air dari rumah kita orang? Rumah Atuk tak ada air. Dah kena potong. Atuk lupa bayar bil. Mari kita kemas tempat ni. Comotnya korang. Apa dah jadi? Reban ni terbakar. Apa ni? Janganlah. Betul lah. Mana nak lari? Jom. Kita orang nak balik. Alah, jomlah main lagi. Tunggu. Mari kita lumba lagi. Jom. Boleh juga. Kan punya. Kau tak lari sama ke? Tak. Sam pengadil. Tak apa. Biar Atuk jadi pengadil. Kau lari sama. Tapi lari je lah. Sedia. Mula. Betul, kira. RM10. Fizi. Tu. Lagi satu. Aku menang. Kau menang sorak je lah. Macam mana ni, Kak? Dah, jangan nangis. Nanti akak carikan.
Akak nak cari kat mana? Kan dah malam ni. Adalah. Dah, pergi tidur. Sayang akak. Wow, Pipin. Mata tak macam panda lagi. Yelah, cukup tidur. Betul-betul. Tidur lagi penting. Baru tak mengantuk. Lihat, saya ada belalang. Kita sama. Aku tak bawa apa-apa. Kau, Pin, bawa apa? Entah, nanti aku tengok. Nak tengok juga. Cepat. Kejap ya. Cepatlah.